Sebab tu Quran bila main dekat kita, kata Sayyidina Umar, hampa tak payah bagi aku apa surah pun. Cukup wal asr. Aku boleh cerita seluruh benda yang ada dalam Islam. Sebab tu bila kita dapat Quran, antara benda yang kita kena baca, setiap kali kita nak habis majlis apa, kita mesti akan baca Tasbih Kafarah dan Suratul Asr. Sebab apa? Sebab nak remind kita, lepas majlis ilmu, kamu nak keluar saya ingat, time is running out tau. Kalau apa yang hang belajar hang tak amal, bye-bye. Bye-bye. Itu cerita dia. Innal insana lafi khusr. Manusia dalam kerugian. Semua manusia akan sentiasa dalam kerugian kecuali you take the first step. And always remember, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Tak perlu nak kena ada semua benda nak mula. Dah. You kena mula dulu. You akan jadi hebat. InsyaAllah, semua orang macam tu. 1,000 mile always begin with the first step. Betul? Sebab masa dah suntuk. Siapa nak berubah sekarang? Siapa yang nak baca Quran sekarang? Siapa nak tadabbur sekarang? Siapa nak jadi baik sekarang? Sebab tu kata guru kami almarhum Tuan Guru Datuk Arunin, apa dia? Bersedekah sampai kaya. Jangan tunggu kaya baru nak sedekah. Pasal apa? Time is running out. Mengajak sampai alim. Jangan tunggu alim baru nak mengajak. Nanti tak ada ilmu bermanfaat. Arwah Tuan Guru kata apa? Semayang sampai mati. Jangan tunggu mati baru nak mula semayang. Dah sakit baru nak mula semayang. Sebab apa? Time is running out. Nampak? Ulama mesti kena pesan macam tu kat kita.